Modal 25,000 dah boleh pakai BMW M Sport. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Panji Bani, Yuska Sesmen anda. Hari ni Panji nak review lagi stok yang baru sahaja mendarat dalam stok AR Speedware, BMW E60 525i Auto. Dia datang dengan cc 2.5 liter. Condition tip-top, cat original. Apa je lagi yang korang nak? Apa je lagi yang tak cukup? Korang sendiri boleh tengok Panji review kereta ni. First, korang boleh tengok bahagian grill depan dia masih lagi original Bahagian depan dia masih lagi cantik, tak ada pecah, tak ada merekah, cuma ada cala-cala manja sahaja. Rim pun owner asal dah belanja dengan saiz 19 inci. Memang sangat-sangat garang habis geng. Korang sendiri boleh tengok, dia punya bahagian side mirror pun dah tukar cover kepada carbon punya style. Memang sangat-sangat cantik lah geng. Kita tengok pula bahagian belakang dia sikit. Untuk bahagian belakang dia, korang boleh tengok exhaust dia pun daripada Akrapovic. Memang handsome teruk geng. Nombor plate cantik BJP 1117. Condition sangat-sangatlah tip-top. Kita tengok pula bahagian dalaman kereta ni. Untuk bahagian dalaman dia, dia datang dengan interior berwarna hitam. Seat fully leather semi bucket, original daripada M Sport sendiri. Steering wheel multifunction, original M Sport. Dia dah ada original punya Android player. Dia punya dashboard dia masih lagi cantik. Dah siap kamera dashcam, reverse cam, semua masih lagi berfungsi dengan sangat-sangat baik. So, untuk harga kereta ni, Panji nak lepaskan dengan harga 25,000 saja. Panji tak tahu sampai bila harga ni boleh kekal dengan harga 25,000. So, kalau korang berminat, korang kena cepat kontak nombor yang ada dalam video. Like, komen dan juga share supaya korang tak terlepas update daripada kami. See you next video. Assalamualaikum.